Assalamualaikum. Macam biasa, saya Abang Jubah. Abang Jubah dah lama tak buat video. Hampir 2 minggu rasanya. Cuma kali ni Abang Jubah nak buat comeback. Dan video yang Abang Jubah nak buat ni mestilah rare. Iaitu video mengenai Iman Kamil, kereta dia yang EV tu accident. Ada 3-4 orang yang tag Abang Jubah. Minta Abang Jubah ulas. Kenapa kes dia jadi macam tu? Iman Kamil, seorang influencer, pengguna kereta EV dan kemalangan pada 13 bulan 10, 2024. So, panjang cerita dia untuk Abang Jubah nak buat review ni. Tapi kita bermula dengan condition kereta dia. Dia cakap condition kereta dia teruk. Tapi insurans tak nak bagi total loss. Dan soalan kedua, dia tanya, kenapa claim EV lambat? Kat sini Abang cuba rungkaikan persoalan dia. Semoga memberi manfaat juga dekat yang lain. Video ni agak panjang. Abang cuba kompres untuk jadikan satu video saja. So, korang layanlah video ni sampai habis. Okey, untuk kes ni, dia kemalangan pada 3 hari bulan 10, 2024. Dan bengkel submit claim dia pada 7 hari bulan 10. So, ambil masa lebih kurang dalam seminggu. Tak lama lah. Kemudian, kes ni, 2 kali adjuster datang untuk buat survey. Selalunya atas 2 sebab. Yang pertama, kemungkinan kes tu ada je supplementary. Ataupun yang kedua, insurans akan assign adjuster yang lain untuk survey lagi sekali kereta yang membuat tuntutan. Antara sebab kenapa kereta ni tak total loss selalunya disebabkan kos repair tidak melebihi harga market value. Dan juga satu lagi, tidak melibatkan structure. Climax dia dekat sini. Inilah punca kenapa kereta ni berhijrah dari satu bengkel ke satu bengkel. Sebenarnya, bengkel sendiri merasakan yang kereta ni bakal total loss. Soalan dia, kenapa bengkel nak sangat kereta ni total loss sampai sanggup minta owner buat surat untuk total losskan kereta tu kepada insurans. Video ni terlalu panjang sangat. Abang cuba tak boleh nak kompres. Jadi, kita sambung dekat part 2 nanti. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada option hantar kereta korang, terutamanya insurans Takaful Malaysia, Etika, korang boleh terus datang ke bengkel Abang Jubah di Senawang ni. Pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.